Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhanku. Dah lama aku nak benda ni. So hari ni aku rasa happy gila sebab aku beli my new DJI Osmo Pocket 3 yang baru. This is my second camera vlogging untuk aku. Aku rasa macam terharu gila sebab dengan hasil titik peluh aku buat konten menjadi seorang content creator ni, inilah hasil. So aku pergi beli tadi dekat DJI punya kedai lah. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhanku. Dah lama aku nak benda ni. So sekarang baru aku dapat syukur rezeki Allah Ta'ala. Aku bersyukur sangat-sangat. Terima kasih korang yang dah kecam aku. Terima kasih yang dah kutuk-kutuk hina aku. Korang nampak hasil aku buat konten. Aku boleh beli sebuah kamera yang aku rasa macam kamera ni sangat-sangat berguna untuk aku, untuk improvekan lagi aku punya konten. Unboxing my DJI punya bag. Terdapat juga case. I'm super excited sebab this is my first ever DJI Osmo Pocket 3. Serius weh, aku super excited. Sekejap, macam mana kita nak buka tekan sini kan? Wow, dah tak ada. Oh! Alamak, cantik. Korang see? Nampak kan? Okay, sekarang kita nak putar dia. Oh. Weh, cantik. Oh, cantik kamera dia. Sumpah weh, comel. Oh my god. So secara jujur lah aku nak cakap, aku sangat-sangat excited dan terharu gila dapat beli Osmo Pocket 3 ni sebab ini adalah 100% duit aku buat konten. Menjadi seorang content creator ni sebenarnya bukan sia-sia je buat video. Memang penat edit video, tapi kita akan dapat hasil dia. Trust to the process. Dan aku tak percaya aku boleh beli sebuah kamera digital yang harga ribuan ringgit yang memang aku nakkan daripada dulu lagi. Biasa aku tengok Asfah Heri, Imran Bar, mana-mana content creator juga influencer lain dapat beli kan. Sekarang aku sendiri dah ada. Aku rasa macam bersyukur sangat. Selepas ni memang aku akan buat konten, buat vlog lah. Aku harap aku makin berkembang. Terima kasih kepada my haters and my followers yang dah follow saya. Thank you so much. I'm super excited and this camera will be my best friend after this lah. Kalau aku tak ada kawan pun, aku akan berkawan dengan kamera ni, bercakap dengan kamera seorang-seorang. Dan secara jujurnya aku cakap, kamera ni seriously cantik gila. Kalau tengok dia punya video, dia cantik gila. So guys, terima kasih saya ucapkan kepada korang. Thank you for your support. And korang doakanlah kejayaan saya untuk masa akan datang nanti. Thank you. Menjagamu